Siapa yang nak belajar solat tahajud, mudah sahaja angkat takbir niat solat tahajud 2 rakaat. Tak sebut 2 rakaat pun solat tahajud, memang 2 rakaat. Allahu Akbar, lintaskan solat tahajud. Bacalah surah apa-apa yang kita hafal. Ustazah, saya tak hafal surah lain melainkan Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah saja. Qul huwallahu ahad tak hafal, bacalah Qul huwallahu. Ustazah, kan tahajud ada surah dia yang dicadangkan, itu cadangan saja. Kalau waktu pendek, Ustazah tinggal 5 minit lagi nak subuh, saya solat tahajud, saya baca Fatihah saja, boleh? Boleh. Allahu Akbar, Al-Fatihah, lepas tu rukuk. Lepas tu sujud akhir, Ustazah, saya tak hafal doa tahajud, tak ada masalah. Bacalah doa apa? Ustazah, saya tak baca doa, saya tak hafal doa apa-apa. Hafal tak doa antara 2 sujud? Hafal Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Boleh Ustazah baca doa tu? Boleh. Itu doa. Dan doa antara 2 sujud tu boleh baca juga di luar solat. Doa antara 2 sujud tu apa sekalian, doa yang sangat indah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Wajburni, warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wa'afini, afiatkanlah aku. Wa'fu'ani, ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni wa'firli, dan ampunilah aku. Muslimin muslimat sekalian, doa antara 2 sujud tu sangatlah sempurna. Apa yang kita perlu dalam hidup semua ada dalam doa antara 2 sujud. Semua ada. Kita perlu apa? Rezeki, warzuqni. Kita perlu apa? Allah ampuni, wa'firli. Ya Allah, kita perlu Allah afiatkan kita. Wa'afini, afiatkan aku, sihatkan aku. Wa'afini, wa'fu'ani, maafkanlah aku ya Allah. Kita perlu apa lagi dalam hidup kita? Tutup aib, wajburni, tutup aibku ya Allah. Tinggikan darjat di kalangan manusia di sisi Allah. Warfa'ni, tinggikan darjatku. Sebab itu doa antara 2 sujud, kalau kita memahami, kita akan baca ketika solat dengan penuh penghayatan. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berilah wahdini, kita perlu petunjuk daripada Allah. Nak buat keputusan ni, apa petunjuk? Kan? Nak buat apa ni? Nak buat tindakan ni. Kan? Nak ambil tak pekerja ni? Nak buat tindakan ni. Tapi yang paling utama, petunjuk ke jalan yang benar kita perlukan. Kita minta antara 2 sujud. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Berikan aku petunjuk. Subhanallah, keputusan ni. Semua yang kita perlu dalam hidup kita, semua ada dalam doa baca antara 2 sujud. Ustazah, saya tak hafal doa apa. Saya hafal doa makan je. Doa makan bunyi macam mana? Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azaban nar. Boleh ke Ustazah nak baca doa makan ni waktu sujud ni? Boleh. Doa yang daripada hadis Nabi, doa daripada firman Allah, dan doa dalam bahasa Arab boleh dibaca ketika sujud. Ustazah, boleh ke? Kan doa tu nak makan. Cuba tengok maksud dia apa? Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah bagi kami. Barik lana fima razaqtana, apa saja engkau rizkikan kepada kami. Rizki, kita mohon semua rizki Allah, Allah berkat. Bukan rizki makan je. Rizki dapat suami, nak suami yang berkat. Rizki anak, nak anak yang berkat. Rizki apa lagi? Rizki rumah, nak rumah yang berkat. Rizki Allah bagi kita kereta, nak kereta tu berkat. Semua rizki kita nak Allah berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkatilah. Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah bagi kami fima razaqtana, apa saja engkau rizkikan. Waqina azabannar, jauhlah aku daripada azab api, jauhkan kami daripada azab api neraka. Masya Allah. Ustazah, saya tak hafal doa lain. Rabbana atina je saya hafal. Rabbana atina, bacalah. Ustazah, semua doa saya tak hafal. Saya baru nak hijrah. Doa apa pun saya tak hafal. Apa pun tak. Okey, boleh. Bahasa sujud tu, doalah apa saja. Doa dalam bahasa Melayu tapi tak boleh sebut dalam hati. Kalau bahasa Melayu dalam hati. Bahasa sujud tu kan, hati pun melintas apa yang kita minta dengan Allah. Minta kita bahagia, minta rezeki, minta apa. Ustazah, sujud akhir je ke? Tak. Setiap sujud dalam solat waktu afdal doa. Itu hadis Nabi SAW. Waktu yang paling dekat Allah dengan hambanya waktu sujud dalam solat. Bukan sujud akhir saja. Jadi solat tahajud ada 4 sujud. Rakaat pertama ada 2, rakaat kedua ada 2. Setiap sujud tu ni, bukan solat tahajud saja afdal. Semua solat fardu lagilah afdal. Setiap kali sujud, kalau solat Zuhur, solat Asar, lagilah ada berapa? Ada 8 kali sujud. Setiap kali sujud, kita kena doa. Rugi tak berdoa.
Kalau saya dah bagi siap-siap dah. Sujud pertama doa apa, sujud kedua doa apa. Selepas zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masa sujud kita berada di tempat paling rendah, kepala kita paling rendah, tapi kita puji subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Itu maksud zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masya Allah. Ia sangat indah. Sebab apa? Ketika kita sedang duduk pada bawah, sujud level paling bawah, kepala sama level dengan kaki, tapi kita menyebut perkataan tinggi. Kita sedang tunduk sujud merendah paling bawah, sama level kaki dan juga kepala, paling hina paling bawah, tapi kita sebut perkataan a'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdih, dan pujian baginya. Puji Allah maha tinggi ketika kita sedang berada di paling bawah. Masya Allah. Lepas tu doa. Doa apa saja. Rabbana atina, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ufilli warhamni. Contoh kita nak minta, kita niat doa lah, bukan niat antara dua sujud, tapi niat doa. Ataupun minta terus syurga. Sebab Nabi SAW pernah bertanya, apa yang kamu baca? Nabi, ini hadis sahih, Nabi tanya kepada seorang sahabat, apa yang kamu baca ketika kamu sujud? Lalu sahabat ni menjawab, aku membaca Allahumma as'alukal jannah wa na'udzubika wa a'udzubika min nar. Lalu Nabi kata, sama, aku pun mohon perkara yang sama ketika sujud. Apa dia yang Nabi selalu mohon dan sahabat Nabi mohon? Ya Allah, Allahumma as'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu syurga. Aku meminta kepadamu syurga. Aku mohon kurniaan syurga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindungan daripada api neraka. Siapa yang nak jodoh, 8 sujud, ketika sujud lintaskan dalam hati, ya Allah, kurniakanlah aku jodoh yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku suami yang soleh. Dah umur 35 dah ni, umur 38 dah ni, umur dah 34 ni, berilah seorang suami yang soleh. Ya Allah, berilah suami yang soleh. Niat dalam hati, niat dalam hati, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Setiap anak-anak, setiap kali sujud solat, zikir Allah, ya Allah, berikanlah aku seorang anak, berikanlah aku zuriat, ya Allah. Doa walaupun bukan pada lidah tapi pada hati. Sebab kalau cakap pada lidah, ya Allah, berikanlah aku anak, batal solat. Tak boleh lafaz selain daripada, tak boleh lafaz selain daripada perkataan bahasa Arab, selain daripada ayat Al-Quran. Doa, tak boleh baca Quran. Sujud, rukuk sujud tak boleh baca Quran. Ketika sujud baca Al-Fatihah, ketika sujud baca 3 qul, tak boleh. Sebab sujud dibenarkan zikir ataupun doa. Jadi kalau ayat Quran itu doa, boleh. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum ibad, boleh. Itu salah satu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu firman Allah juga, tapi dah jadi doa. Rabbana zalamna anfusana, itu firman Allah juga, tapi dah jadi doa. Ataupun Allahumma ighfir lana dzunubana, rabbi ighfirli warhamni, rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma, apa saja. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Siapa yang solat tahajud, jangan risau, mudah sangat. Ada orang tadi menangis awal-awal berkat dia tanya soalan.